Hai abang kakak, saya host Tanah Zaki daripada Putera Tua. Hari ni kita nak tunjuk satu projek dekat Lesson Penyiaran Putra. Jom, ikut saya. Abang kakak, ni adalah projek yang kita ketua hari ni, Maira Putri, terletaknya dekat Desa Penyiaran Putra. Dia 5 minit dia daripada Putrajaya, so memang dekat. Okay, dekat dengan nak pergi Aiwas Timur ke, nak pergi ke Bandar Putrajaya ke, memang cun. Kemudian belakang saya ni boleh tengok dia actual unit lah. Dia bukan mock-up ke apa ke, jadi dia memang dah siap, dia akan siap tahun depan bulan Jun. Menarik kan? Tak habis dengan tu lagi, dia hanya ada 310 unit untuk dalam 2 blok. Jadi maksudnya dalam 88 ekar, 310 unit memang low density kak. Low density, rasa pun best. Okay. Lepas tu adalah dia punya taman-taman semua, ada tempat main kanak-kanak, okay, kat tengah-tengah antara 2 blok tu. Lepas tu satu blok ada 3 lift. Jadi tak payah nak gaduh-gaduh lah, rebut sebab rumah ni tingkat sampai 6 je. Jadi turun tangga pun boleh exercise. Jadi macam pergi gym lah. Okay. Lepas tu kawasan dia memang sangat luas, kereta masuk pun sangat-sangat senang nak masuk. Cantik. Okay, sebelum tu tak sabar tengok kan? Like, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapat konten kami sepatas mungkin. Jom. Abang kakak, ni ada kita punya actual unit dekat Maira Putri ni. Dia bersaiz 904 kaki persegi, 3 bilik 2 tandas. Memang just nice dia punya saiz. Saya rasa pun memang selesa. Lepas tu rumah macam ni banyak tempat untuk kita design, letak kabinet ke semualah. Kita cerita lagi pasal tu lagi. Tapi sebelum tu, developer dah buat dah. Rumah dengar macam kecil, bawah 1000 kan, tapi tengok yard lebih besar daripada banyak kondo-kondo kat Seberjaya. Tak macam ni rupa dia. Okay, so boleh letaklah wet kitchen kat sini, tempat washer dryer ke, nak letak tempat drying cloth ke pun boleh, tak masalah. Sebab dia half body, so angin masuk sangat selesa. Okay, kemudian ya kak, half body tiles lagi. Jadi senang nak letak kabinet kat atas ni, nak buat ID ke tembak, nak buat kabinet kat sini pun boleh, tak masalah. Semua memang cantik. Okay. So kalau tak nak buat dapur kering kat luar, boleh buat dapur kering kat dalam sini. Pantry area. Bolehlah letak bar punya style, konsep ke apa ke nak design, boleh ikut ID masing-masing. Kalau tak nak, boleh letak tempat makan kat sini. So boleh buat ala-ala macam dekat Swedish punya konsep. Dia Scandinavian konsep, dia suka kecil-kecil, minimalistik. Tapi kalau untuk orang-orang yang ada anak-anak ramai yang perlukan lebih kawasan besar untuk makan, di sini boleh letak meja makan. So boleh letaklah meja makan bentuk kotak ke, panjang, memanjang ke, bulat ke, design masing-masing. Kat sini tembak, letak cermin, boleh nampak besar lagi kawasan rumah ni. So panjang daripada tempat saya berdiri tadi sampailah ke depan sana adalah 30 kaki. Lebar dia dalam 19.5 kaki. So memang mantap. Dia punya ceiling dalam 11 kaki macam tu. Okay. So rumah kondo penting ada balcony kan? Kat sini ada balcony, jangan risau. So dalam 2.5 kaki macam tu, bolehlah nak letak kursi ke, nak letak bin bag ke keluar, tak masalah. Kemudian pandangan pinggiran Putrajaya, hijau saja, mata pun pandang green and greenery. Okay, so area ni private. Biasa tetamu dia orang akan makan-makan sini saja, lepak-lepak ke ruang tamu je lah. Ruang tamu standard lah. Semua lighting point dah ada dah, aircon point dah ada, TV point untuk letak TV kat sini boleh. Okay, so masuk saja ke arah private area ni, kita berjumpa dengan bilik yang pertama. Bilik pertama ni sangat-sangat menarik sebab dia boleh letak king size, queen size. Kak, memang selesa kak, besar. Okay, tingkap pun besar. Letak kabinet, buat sikit wainscoting ke apa ke, cantik, cun, memang melawak. Tandas kat mana Zack? Opposite dia. Tandas cantik. So boleh tengok full tiles kak. Untuk harga dia yang menarik, nanti kita bincang. Full tiles. Ni tempat area Zack paling suka. Zack ni favourite area. Kenapa Zack? Apa best ni? Letak sabun kah, letak shampoo. Jadi senang, tak payah nak fikir nak tempat tembak lagi kabinet apa ni, chef ke apa kan. So ventilation ada. Brand Sorrento. Memang best. Okay, so bilik kedua ada kecil sikit kak. Tapi boleh muat single bed ke, double decker bed ke, so susah bilik tak nak lah. Okay, king size masih muat lagi. Okay, kemudian kita ada tingkap untuk pandang keluar dan juga ventilation. Okay, sangat sesuai. Kat sini bang boleh jadi bilik gaming ke, nak jadikan mini library ke, mini office ke, boleh ikutlah family bersama mana. Okay, ni masih bedroom dia.
Master bedroom ni memang sangat selesa sebab dia memanjang, lepas tu banyak cahaya masuk daripada tingkat besar. Okay, nak buat wainscoting sekali lagi boleh kat sini. Nak letak cermin ke besar supaya nampak lagi bilik lagi besar, lagi bercahaya pun boleh. King size, queen size, super king pun tak ada masalah. TV bertembak sini, lampu lighting dah ada, lampu perniagaan lighting point dah ada, aircon point pun ada. Okay. So, kita pergi ke belakang kat sini, kita tengok tanah sama je, copy paste daripada sebelah tadi. Semua ada. Okay. Brand Sorrento. Memang atas. Full tiles lagi. Okay. So, kalau abang akak suka dengan konsep yang kita tunjuk ni, tetap tengok, jumpa sendiri dengan kita, tengok Myra Puteri ni. Memang cantik. Dan area dia pun sangat-sangat banyak hijauan. Okay. Dari harga dia, saya tahu, harga dia dari RM399,000. Murah kan? Sebab dia atas Meridian Reserve Land. Jadi untuk Melayu, memang best. Okay. Terima kasih kerana menonton kami. Saya Hossan Razak Zaki. Kita jumpa lagi di sesi akan datang. Bye.